Alhamdulillah. Kalau bercakap kat depan boleh lah semua. Yakin? Okey. Okey, baik. Cikgu nak bagi awak tengok satu video berkenaan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Boleh? Cikgu nak tayangkan video berkenaan suasana di sawah padi. Okey, baiklah. Berdasarkan video yang kamu dah tengokkan tadi, agak-agak apa kita nak belajar hari ini? Berkenaan apa? Sawah padi. Okey. Berdasarkan sawah padi tu ada dalam cerita apa kita nak belajar? Apa dia? Menuai emas. Muka surat? Sehingga? Nombor 8 sehingga? Okey, semua buka buku dulu baik budi bahasa. Yang tak bawa tu tak apa, cikgu tak nak marah hari ni. Kan? Okey, apa cikgu dah suruh kamu baca kan? Agak-agak kamu faham tak cerita ni tentang apa? Boleh lah. Boleh lah 50-50. Okey, sekejap. Sebelum kita mulakan aktiviti lakonan, cikgu nak ajar dulu apa tema dia, apa persoalan dia. So kamu semua boleh catatkan dalam buku PM Word. Yang buku dia nak hantar. Tak bawa?
Lepasan ijazah dalam bidang apa? Pertanian? Ekonomi betul. Okey, watak. Dia akan cerita lagi bersama watak dalam watak dan perwatakan. Watak utama, main role dalam cerita menuai emas. Okey. Kamu dah tahu kan siapa dia punya utama, pelakon utama Cem, pelakon utama, pelakon sampingan. Ini semua adalah sampingan dia. Catat dulu. Yang belakang nampak tak? Okey, sambil kamu menulis berkenaan watak dia, cikgu akan terangkan secara ringkas sinopsis dalam cerita cerpen menuai emas ini. Okey. Cerita ini apa yang cikgu dah baca, yang cikgu dah fahami, dia berkenaan Alif, iaitu seorang pelajar daripada jurusan ekonomi. Okey, nampak? Jurusan ekonomi di mana
dia telah berjaya dalam bidang jurusan ekonomi, kemudian disebabkan kekangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya, yang segala yang dia mohon tak dapat, jadinya dia pulang ke kampung halaman, lalu dia mengusahakan petak-petak sawah padi milik abahnya. Milik apa tu? Abah dia. Abah apa? Abah dia. Gila. Sawah padi, petak sawah padi. Fokus tu lah, fokus. Okey. Lepas tu disebabkan ada masalah dari penduduk kampung ini. Apa masalah dia? Ekonomi? Bukan. Masalahnya adalah penduduk-penduduk kampung ni semua nak memajukan kawasan kampung itu kepada menjadi pusat bandar. Tetapi ada kekangan daripada dua petak ni, iaitu petak milik Alif dan keluarganya. Alif ni dia telah, macam mana cikgu nak cakap, dia berusaha untuk mempertahankan sebab dia yakin bahawa dengan adanya petak-petak ni dia boleh mengeluarkan atau menghasilkan padi, duit memang lah, tapi padi untuk jual. Sebabnya bila kita tahu semua orang akan makan nasi, jadi nasi tu datang dari padi. Padi datang lagi? Pokok atau padi tu lah. Okey. Agak-agak kampung dia berjaya tak? Berjaya. Yakin? Aiman? Orang baik kena menang. Adibah, kamu rasa dia berjaya ke? Berjaya. Okey. Disebabkan dia berjaya, cikgu akan terang. Sebabnya dia memang dah berjaya untuk menghasilkan padi-padi itu bukan sahaja daripada dua petak, tapi telah berleluasa ke seluruh petak-petak yang ada di kampungnya, di mana semua orang kampung tu telah bersetuju untuk menghasilkan beras daripada petak-petak sawah padi. Okey, sekarang cikgu akan terangkan dia punya tema dan persoalan. Tema dalam cerita ini adalah kegigihan remaja dalam memajukan kawasan pertanian. Kawasan pertanian. Yang padi tu kita letak bawah pertanian, sebab pertanian ni adalah lingkungan yang paling besar. Pertanian iaitu penanaman Padi. padi ke padi? Padi. Padi adalah bahasa Inggeris. Okey. Jadinya kalau dalam huraian, contohnya keluar exam, apakah huraian daripada kegigihan dia ini? Korang baru cikgu terangkan sinopsis tadi. Apa dia kata? Kalau tak suka tak tahu, jangan buka rasa. Yang ini? Jaya? Sedang kejayaan. Ada depan ni, betul tak banyak belakang?
Hidayah. Okey, cukup padam Dah. Awak lagi. 20 kan? Sekarang baru 11.40. Boleh sekejap. Okey. Persoalan dia pula. Persoalan dia siapa tahu? Saya. Okey, apa persoalan dia? Aku kan dia. Nak soalan mulai. Kalau bukan adik. Tak dengar. Cikgu nak suara kuat. Tak apa, depan. Ambil mic ni. Tanah sawah untuk dijadikan projek perumahan. Contohnya abangan dan tanah sawah. Apa? Penjualan? Penjualan tanah sawah untuk dijadikan projek perumahan. Penjualan sawah. Tanah sawah. Dengar sawah. Penjualan tanah sawah Untuk dijadikan untuk dijadikan projek perumahan. Huraian nanti kamu buat sendiri ya. Cari cara ini pun boleh. Okey, yang kedua kumpulan anak. Pertanian. Pertanian apa? Tanaman padi. Pertanian dengan nama padi. Menanam padi. Seterusnya, orang lain? Ilmu kegigihan. Ibu? Ilmu Ilmu. kegigihan ketegunan. Kegigihan ketegunan. Satu baris. Yang diiringi dengan doa dan kesabaran. Kepentingan. Apa cikgu ringkaskan? Kepentingan ilmu. Dan sifat positif dalam diri. Nanti yang bawa dalam dia bukan letak apa boleh kakak apa tadi? Ketegunan, kesabaran, apa itu semua. Yang keempat, yang terakhir. Sebabnya kalau keluar dalam exam, bisa keluar persoalan ke nilai ke. Diri. Adik. Ambil lah pula. Baik. Baca je rumah ada persoalan kau baca. Ibu Ryan ke dia punya persoalan? Yang mana? Tak? Oh, kami. Pilih. Yang hitam. Oh, panggil. Lulusan apa tadi? Pentingnya ada ilmu dan pelajaran. Yang tinggi.
data Dah ya? Ya, nanti cikgu dah bagi yang sini. Tugas awak buat huraian je. Boleh? Huraian dengan contoh. Nanti contoh saja dalam teks. Cikgu nak ajar awak tulis tu sebab nanti dalam exam tak adalah tulis macam hari tu. Kan? Sabar dulu. Sabar dulu. Okey. Buat macam ni. Pandai. Ni? Itu yang balik. Cikgu baru saya bagi dia sikit je. Dah kamu baca sikit dia ringan sikit. Aku boleh baca sikit je. Ayah, kamu bincang je. Kalian dah sudah bagi tahu kita nak buat aktiviti. Lagi? Dah. 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 Siapa pada siapa? Kemudian cikgu akan bagi kumpulan, terus duduk dalam kumpulan eh. 1, 2, ni meja 1, meja 2. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Nak kau minum matu tu. Tidak terus. Ayah. Okey, kumpulan 1. Iman, Safwan, Husna, Tasnim. Tidak terus. Buku yang dia dulu tu kita Satu, dua, tiga, empat, lima. Kumpulan 2, Amir, Adam, Tua, Alia. Ni, dekat. Kumpulan 3, Nana, Nada. Nana, Naja, Radia. Siapa tulis Nana? Nana, Naja, Radia, Ismail. Dah. Bulan 3 kan? Nada, Hiba, Rasha, Adli. Kumpulan 5, Fika, Daya, Mikael. Semua ada? Okey, yang berkenaan daripada punya hak pilih tolong kami. Kita nak buat aktiviti. Seorang-seorang. Kumpulan 1 dulu. Kumpulan 1 dulu. Hana. Mikrofon. Kumpulan 2. Bukan tersimpan je guna buat aktiviti. Kumpulan 3. Siapa yang dah guna data ke internet tu guna tu? Kumpulan 4. Nampak suara je yang keluar. Kumpulan 5. Ayo, pergi bawah, dia bentuk. Publik. Ya, kat bawah. Keluar.
sekarang dalam kumpulan latih, siapa nak jadi alif, siapa nak jadi mawar, siapa nak jadi lupa. Yang seorang tu akan jadi suara latar. Bincang. Baru jadi bagi skrip. Kumpulan dua ada Abang Mai. Abang Mai tu kena bawa watak garang-garang, bengis-bengis sikit. Buang boleh. Ada tak jadi watak tu? Sampai aku buat skrip sendiri. Nah, Amy nak tahu. Nah, Dia WhatsApp ada. Aku latar apa? Aku latar. bulan ni kita ada apa? Ada Alif dengan Kak Wan. Kumpulan satu kena ada Alif, ada Abang dengan suara latar dengan topik kedua. Suara latar tu apa kena lah? Yang ada ni lah. Okey, tu ini. Ada tak nak pun ada suara je. Macam tu, dia berlakon duduk tepi je. Dia jadi pokok tak ada. Pokok tak ada. Ada yang nak pokok tak ada. Okey, jap. Kumpulan satu, siapa jadi Alif? Kumpulan dua, Abang. Yang ada perempuan tu kalau nak jadi Abang, pinjam dengan kalkulator jadi letaklah dia jap. Alah, jadi sini je watak Abang tak pandang pun. Siapa nak jadi Abang? Awak. Suara latar? Tasmi. Alif? Puan? Untuk dua awak. Okey, dia orang dah ada. Kumpulan dua. Alif? Amin. Suara latar bagi perempuan lah. Boleh awak? Awak just pegang mic cakap je. Setahun yang lalu awak masa kita pegang, ada cinta je. Abang Mat, keluar. Tengah. Ayah dah mati dah. Ayah dah jadi mak. Boleh lah. Jadikan sebagai tutup. Boleh. Tengok sikit. Tengok. Jadi sebagai tutup. Ada komen. Okey. Mak. Mak ya. Okey. Bulan 3. Berapa Alif? Kawan? Alif? Latik? Cepat. Hana, Rania, Naja, siapa nak jadi Mawan? Master. Ada lagi ada satu orang je. Seorang? Kau tu tak ada, kau tiga ni. Siapa wataknya? Alif, Mawai, suara latar. Alif tu. Mawai, adakan batin tak? Bukan batin tak? Okey. Suara latar mana? Rania duduk di diam. Mana buku? Sebabkan skill tak cikgu tak buat. Dia senang saja, cikgu tengok. Okey, skrip ada dua, ada 3 orang juga. Siapa nak jadi Alif? Alif. Alif. Jadi dia jadi Alif. Pegawai pertanian. Suara latar? Yang awak? Seorang je. Tunggu je. Dia tengok ada lagi. Boleh? Boleh? Awak tak ada watak. Awak duduk.
Pukul 5 sampai dia ada alif. Kau tak percaya. Dia tu kawan tu mana? Kau ketua? Saya nak naik. Hei, tak lawak brother. Kau ada dah muda sikit. Nak jadi ketua ke? Kau ketua. Okey, untuk kumpulan 5 dari 3 watak je. Alif, Abang Man, untuk ketua dengan suara latah. Saya seorang datang. Suara latah. Untuk ketua, Alif. Alif. Abang Man. Baru kita garang. Okey. Kumpulan 1 ambil screening. Kumpulan 1 bangun. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Kumpulan 3. Ya. Balik belakang sikit je. Okey, kumpulan 4 awak baca daripada buku teks tu Nanti saya tunjukkan bentuk apa dia. Kumpulan 5 bersama. Okey, sambil-sambil tu kamu bincang dulu. Cikgu bagi masa dalam untuk kamu serasikan dengan cara cakap dia sebelum kita berlakon. Boleh. Cikgu bagi. Boleh lah. 5 minit dari sekarang sambil tu cikgu pasal lagu. Ada apa-apa? Aku balik juga. Cikgu, skrip kita orang ada ke? Kamu dah ada step. Kamu pun cikgu tunjukkan. Dia nak suruh. Cikgu suruh bincang. Ni ada ke? Dan kumpulan 5.
Kik kau orang main telefon ni sekarang. Ya, kata dengan bagus masih. Ni saudara tak? Apa lagi ada? Okey, yang jadi Alif ke, yang jadi semua boleh pakai, yang jadi Mawar boleh pakai batik. Oh, Iwan. Ya, Alfi. Oh,
Okey, dari ni Okey. Letak pen kursi dengan pen. Kalau aku nak pinjam. Jalan kena air, Mak. Kasih pada bapak. Segala sana
Nadia, kamu main mana ni? Keluarkan lauk ni tu. Okey. Okey dah. Cuba dia. Tengok kapan tu bulan 1. Bulan 2. Bulan 2 dah apa sah? Oh, wih. Najak. Apa sekali? Okey. Bulan 5 dah ready? Okey, kalau semua dah ready, cakap yeay! Tengok, tengok. Dan dia cakap yeay! Okey, kelas 1 dipersilakan. Yang kelas 1, kelas 1 siapa? Kasih. Nenekku yang Mina. Okey, okey, siapa yang lain? Okey. Okey. Berikan tepukan. Okay, dah yuk. Dah. Okey, ready? 1, 2, 3. Wah, cantiknya abang. Kan, memang cantik. Yang pakai mask tu turunkan sebab nanti tak dengar suara awak. Tak apa, tak payah nak malu-malu. Iya tu, kawasan petak-petak penuh dengan emas kuningan gambar kan? Malah itulah buktinya apabila kita berbakti kepada tanah. Berbakti kepada tanah. Matahari nanti kita akan dapat menuai emas. Bawa lah pandai kamera ni. Bawa pandai kamera ni. Janganlah pandai sikit sangat. Tak dengar Tasmin. Dah ke? Aku bersyukur padamu ya Rabbi. Dalam kejaran daripadamu apabila kami menunggu suatu hasil dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh kerelaan. Terima kasih ya Rabbi. Subhanallah. Nak wang. Gila. Bola tahu. Betul-betul. Kamu ni cucu Mina eh? Tak ada lah. Mak. Ada mak ke? Mak orang dah mati ya. Saya semua kat dunia tak ada cikgu. Mak, terima kasih kerana selalu mendidik anak. Ini agar selalu hidup penuh dengan kesabaran dan keredaan. Dengan penuh semangat dengan suara. Ya Allah. Buka je dengan mama. Tiba-tiba terdengar suara mendengar yang sedang ketika itu hampir agak ada. Ada pun terdengar. Ah, sekarang buat bunyi horn. Bunyi horn, bunyi horn. Ha, kamu Ali, apa lagi kamu penuh dan menunggu kat pondok tu? Awal pagi lagi sudah kamu turun pedang.
Alhamdulillah. Awal bagi elok dah tu. Dapatlah hidup dah suka. Lepas tu dapatlah kita lihat keindahan suasana pagi. 5 tuan itu. Satu lagi. Bila jentera tua itu nak sampai. Tak sabar pula aku ni Alif. InsyaAllah. Esok pagi tu jentera tua yang akan sampai di bedang ni pagi esok tu. Lepas tu esok juga kita akan start menuainya. Baguslah tu Alif. Tanya, kamu nak ucapkan pada kamu. Tu nak ucapkan. Tu nak ucapkan pada kamu. Tanya atas segala usaha-usaha kamu selama ni. Begitu. Tapi saya rasakan tu elok Datuk simpan dulu ucapan tanya tu. Tu simpan sampailah kita habis menuai semua manis-manis. Macam-macam lah kamu ni Alif. Gelak sambil buat. Tak payah yang tu tak payah baca dalam kurungan kopok ni. Tamat. Okey dah, tanya bulan 1. Okey. Kau nak minah you. Sabar lagi. Okey, bulan 2. Aduh, kenapa lah patutnya aku jadi Bangman. Belmont. Mamai kat Belmont buat nama. Tamat. Cikgu nak nanti semua pandai kamera. Tak payah nak pandangkan skrip tu. Boleh pandang sikit tapi sekejap-kejap nanti. Alah, tu lah. Lepas tu nak ke? Apa pegang sini? Tak ada sikit. Sini sikit. Ambil lah mic tu. Siapa start dulu? Okey. Adam. Ada jawab lah. Siapa start dulu tengok skrip? Kaki, ambul kaki. Awak jadi apa, Amir? Bawa silang macam ni. Silang macam orang lelaki duduk. Gitu. Itu perempuan duduk ni. Boleh lah ikut-ikutlah kamu. Depan sikit biar dengar suara kamu. Okey. Hai, buat lah. Hai, macam mengeluh tu. Ana, ya. Inikah hasil silaku selama ini? Hasil dari bila aku membeli kepada tanah. Benarkah? Benarlah kata apa dulu. Seandainya kita bersabar menunggu hasilnya, kita pasti kita akan mendapat hasil yang berlipat kali ganda. Lagi? Dah, seterusnya. Turunkan Mas. Alia, turunkan Mas. Ya. Cikgu. Tak payah. Alif pada ketika itu sudah mengalah, sudah mahu angkat beliau putih. Tiba-tiba muncul satu suara Rizky. Tua, suara atau itu sikit. Abang main galang sikit. Benar dah. Ayah. Galang sikit. Ambil orang marah, tengah marah. Contoh tengah marah Amir. Kantor. Benda yang menjadi kenangan sangat dari kecil tu. Orang-orang kampung ni semua dah setuju. Hingga kau tadi yang tak beri kata putus. Kau yang menyusahkan orang lain. Okey. Yang lain cucu kakak. Bila tu? Tak keluar suara. orang kampung pun bersorak dengan penuh semangat. Orang kampung. Acara rumah Alif telah jadi kawasan perbicaraan. Alif sebelum bersemangat hati supaya tidak mendapat bisikan amarah. Mak itu bersungguh menjadi hakim yang adil. Tetapi kalau mak ini dapat betul. Apa ini sedikit mau? Didi. Wahai kawan, anak-anak seorang saja yang masih berfikir. Orang lain semua dah bersedia, tapi anak mak wan juga tergantung menolak Tuhan.
Setakat 2 tapak kita tu semua kerja-kerja yang telah dirancang dan kita kendali. Tolonglah Mak Wan, tolong nasihati anak Mak Wan yang seorang ni. Borak. Ada comel-comel. Mana kak pun tak apa. Memang perlu memandangkan untuk kecukupan yang sangat tinggi. Masing-masing tidak mahu campur tangan. Masih kekal kat situ untuk menjadi pendapat dan terima hati. Cikgu. Dah. Tak dengar suara Mak Wan ni. Alif, Alif. Mak Wan, Ha, macam tu. Ha, Mak Wan. Mak Wan. Betul. Mak Wan, tak apa. Kami semua. Mak Wan, tak betul. Kami semua mahu kemajuan. Walaupun kami semua tak semua cikgu dan adik, tapi kami pun nak juga menikmati kemajuan. Nak tengok pembangunan, Nak tengok kemajuan. nak melangkah ke depan. Bukannya semakin mundur ke belakang. Okey. Shh. Suara mak. Mak Andi nak meninggal kan? Tak, papa abah dia yang minta. Aku bukan preman. Aku tak pemain. Alah, Mak Wan. Alah, Mak Wan. Alah Mak Wan. Anak Mak Wan ni kan belajar di universiti. Ada jasa ekonomi lagi. Takkanlah budak-budak universiti macam dia nak buat kerja lapang semua di kampung semua. Dia kan dah habis belajar. Ke Arif ni tak juga selesa. Lepas tu berhenti tengah jalan. Itu yang dia beriring balik ke kampung. Lepas sibuk-sibuk nak mengusahakan petak-petak itu, sebabnya tak dapat kerja yang sesuai. Disebabkan tak dapat kerja. Mak Wan. Man, kau jangan buka-buka je. Aku tahu dah dia macam mana orang ni. Pelajarannya semua. Beginilah, aku kata kamu sama balik dulu. Lepas tu datang rumah ini, kita sama. Mak Wan. Pandai kamera sambil tu cakap. Foto tegakkan. Okey, cakap. Barulah kita boleh bincang kita elok. Biarlah mau malu. Cikgu. Dah. Barulah kita boleh bincang kita elok. Biarlah Mak Wan cakap baik-baik dengan dia. What you know about Nanti saya dalam grup. Anseng kat dulu. Dah. Semua orang pun keluar dari rumah Mak Wan dan pulang ke rumah masing-masing. Okey, dah. Tahniah apply berdua. Kumpulan 3. Hana. Tak. Rania duduk sini. Ni. Tak kena. Okey, dah. Yang tu turunkan mas. Turunkan mas. Mana ada kemas dalam kampung. Cikgu. Jangan sekali. Dah. Main-main tadi aku juga ambil. Okey. Okey, Haina. Kenapa Haina ke tengah pula? When you get sick, Haina kan sudah datang. you die. Don't study. Apabila semua orang sudah balik ke rumah masing-masing, mak pun berdoa cerai dengan adik.
Wajah emak kelihatan sedih saya. Air mata pun menitis sedikit demi sedikit. Hati mak sedih semestinya hancur apabila orang-orang kampung bercakap murid-murid mengenai anaknya Alif. Kalau saya tahu dia ini semua, karena mak sudah buat keputusan untuk melepaskan dan tapak peta ini saya lepaskan. Siapa suruh kamu lepaskan? Adik berkata, suruh kamu lepaskan kebutuhan. Pergi ke? Tapi mak, Tapi mak, Alif tak nak tengok mak sedih macam ni. Alif tak nak tengok mak menangis. Alif tak sanggup dengan orang-orang kampung kata dekat mak mencana mendekat semua orang yang Alif ni tak habis belajar di universiti. kat belakang lah. Alif, mak masih waras. Masih. Mak masih boleh fikir mana yang baik, mana yang tak baik. Aku ni yang hari waktu kamu dapat ijazah tahun lepas. Aku yang lihat sendiri anak aku naik ke atas sistem. Lepas tu ambil sekolah sebelum ijazah. Mak bukan apa. Mak cuma terkenal akan abang-abang kamu itu saja. Alif boleh bertahankan dua bapak itu. Kini saya semua terkadang masa berhenti dengan mak dan abang. Aku boleh berusaha dan kurang untuk kemajuan Aku ada duit lah. Ambil dah mana? Aku ada duit lah. Dia kata, aku nak main TV Pro je. Lepas tu hantar receipt. Alif, lihat kamu nak menjadi petani itu memang bukan baik. Tapi aku usahakan Boleh kita ke tak? punya bukti tak? Dia pergi Benda ini sahaja yang tinggal. Lepas tu keliling tapak yang lain sudah terlepaskan pada tanah pembantu dan punya tanah masing-masing. Ada beberapa anak peta lagi masih ada. Yang tuan punya peta sebelum setuju. Tu tak nampak ni yang berselang peta dari situ. Kita masih lagi tunggu dan tanah tu kita juga malam munah semua. Kita masih boleh punya balik rumah. Bila ada apa sahaja keputusan kamu, mak boleh sokong dan takut. Mak tahu kamu boleh buat. Terima kasih. Okey, dah terima kasih. Pukul 4. Cepat tinggal lagi 20 minit. Job ni. Easy je. Wede. Okey, apa main? Memang gelagak. Okey, cepat. Ready? 1 2 Okey. Varieti pagi baru MR220CL1 dan MR220CL2 yang dikacutkan daripada Yang tak tahu boleh buka buku, buka surat. ini disangka dapat mengawal 72. Sampai yang Apa tu? yang dijejaskan tanaman padi terjangkau ini dapat memberi perbedaan nilai 38% dan 74%. Tentunya ini lebih baik daripada MR220 yang bertulangan M621.7%. Sudah terbukti dalam ujian kaji, hasilnya antara 8.0 dengan 9.10 gram sehektar. Aku teringatlah berbualan bersama pegawai pertanian
Dia sikit tak loket bro. Fungsikan yang ni. Dia sebab pasal 5 dot. Fungsi ini dapat mempertimbangkan penggunaan air melalui pemajaran sawan yang dilewatkan dan keadaan ini sekaligus dapat mencegah satu lagi masalah utama iaitu cukup kontak emas dengan kos tidak lebih di RM600 hektar bila itu suainya ini dapat cukup berbalik untuk iaitu dengan penggunaan 5 kali gaya. Menurut tabiat ini Alif, bila bekerja cukup terdikan, awak ada modal, tak pindah itulah modalnya. Kita tidak perlu beri sekali dua, kalau kita sendiri susah kerja sendiri. Sekarang kita beri pada kaitan lain. Kalau negara itu berdekat dengan krisis, misalnya banjir atau kemarau, dan hasilnya tidak jelas, kita nak bergantung pada siapa pula. Saya tahu awak sakit. Bayangkan pula kalau RM5 jatuh dan ban melambung, tentu duduk kita kena kos pergi 14. Penyertaan Kau layu je aku. penyertaan sekaligus kata-kata motivasi daripada Dr. Perawan Sekalian terpadu usia itu akan menjadi kehati-hati dan patah kalimah pegawai yang berpengalaman itu yang seterusnya membuatkan dia berasa tambah semangat. Orang berdarah pada seperti kamu dan juga anak-anak dengan kuasa daripada negara dan jelas dalam muda membawa emas sebarang perak yang pernah dikonsumsi dalam usaha pengalaman dan umat. Betapa perasaan bangga bersuah hati ketika memegang buah madu ke masa itu. Waktu berharu wangi pagi yang baru buat, ingatannya pelayan pada abang. Kelanggan dia membantu abang membuat padu. Sedahulu masih tak ranai dalam ingatan. Abang, anak abang ini akan membantu tugas abang, tetapi dengan kaedah yang lebih canggih dan transparan. Okey dah. Tahniah bulan 4. Next. Bulan 5. Cepat depan ni aku nak buat gambar, susun gambar. Weh dah ada suara latar ke? Ada lah. Siapa main tu? Iman. Satu handphone dah kena rampas sebab bukan Terbuka tu, terbuka. Ya dah tu. Jangan dah terbuka. Nah, untuk bergambar boleh. Jangan nak ambil yang bahaya. Bukan main game. Kau buat video. Senang. Okey, dah ready. 1. Aku mula last. Ya Allah. Turun. Mas turunkan. Nanti tak nampak. Kau dengar orang cakap. Okey dah. Tak sangka ya. Tengoklah petak-petak ni sekarang dipenuhi emas belaka. Suara ni Betul-betul tak payah dah. Alhamdulillah, kita benar-benar bantuan Allah dan bukan Allah yang tak putus. Sedih, tangis dan luka cinta semakin terubat. Dia pernah dikutuk dan dimarahi kerana beria mempujuk para tanah supaya menolak tawaran menjual petak masing-masing kepada syarikat pengadil perumahan. Dia malah nyaris dimarah oleh Abang Man kerana dituduh mangsa. Dia sabar, dia reda dan dengan semua itu, dia bersyukur kerana dia masih selamat. Inilah hasil keyakinan kepada doa dan berdoa dengan yakin kira-kira. Puaslah hati kamu tiba-tiba mereka batalkan projek tu. Puaslah hati kamu. Tentu mereka ada sebab kenapa tiba-tiba tak jadi. Kamu buat apa suara garang? Buat suara garang. Kamu buat apa? Kamu buat apa sampai mereka batalkan projek? Aku
marah lagi. Kau buat apa? Saya berdoa, saya minta pada Allah agar projek itu batal. Kalau itu salah saya, Abang Man laporkan kepada polis. Suruh polis penjarakan saya. Kami yang tua-tua ni. Kami yang dua-dua ini tak berdaya nak terus bertanya. Sampai sebelah ni. Itu sebab kami nak berkuasa daripada masa tidak biasa. Atas ni. So baca balik kami yang tua-tua. Kami yang dua-dua ini tak berdaya untuk bertanya. Itu sebab kami nak berkuasa Daripada langsung. daripada langsung tidak diusahakan. Sekarang Sekarang syarikat itu yang batalkan rancangan mereka. Nampaknya terus meninggal kelebihan anak itu. Jadi dapat tikus bersekali. Dia penari nafas, dia bersambung pada dengan mobil. Dia nampak mak menjaga mantus macam segala syarat. Dia semua cakap pasal estate body. Semua cakap estate body mana? Boleh. So semua cakap estate body. Kejap lagi. Estate. Saya ada rancangan untuk petak-petak tu. Saya minta izin dan restu semua tuan tanah. Okey. Sekejap. Buat apa? Buat apa? Ayat lain cakap. Estate body. Tak dengar. Estate body. Ah. Sebab kita itu mempunyai perbuatan estate body ini kekeluasan beberapa poin telah dengan berkata 12 orang tuan tanah semakin mendampakkan hasil. Saudara maklum mana? Inilah ganjarannya jika kita berbudi kepada tanah, dia teringat semula akan kata-kata Allah. Dia tetap sabar menunggu esok untuk menuai emas. Okey, dah habis. Okey, Tania. Okey, baiklah. Berdasarkan semua lakonan-lakonan tadi, cikgu agak-agak cikgu puas hati tak? Kenapa? Tak jadi. Okey? Tak pes dulu. Tak ada rentak. Tak kena suara. Tak kena dengar watak. Bukan lagu sedih. Okey, tak apa. Itu next time kita buat lakonan lagi. Tapi kalau dah PDPR, cikgu tak tahu macam mana nak buat lakonan dengan kamu. Lakonan lagu Gemi. Okey, baiklah. Seorang lagi, seorang perempuan. Cikgu nak kamu ringkaskan apa yang kita belajar pada hari ini. Boleh? Ringkaskan apa yang kita belajar hari ini. Apa yang kamu faham daripada lakonan-lakonan rakan-rakan kamu. Lelaki. Anak. Majli, Tua, Amir, Adam, Mikael, Ismail, Samuel. Tanah tak ada markah. Pakai cakap jawab yang kamu faham. Tak tahu. Adibah nak try? Kenapa? Ya? Apa ni? Apa Adibah dulu? Dekat tangan dia. Mana kamera? Mana kakak nak ambil? Dalam cerpen ini kita dapat tahu bahawa pentingnya usaha dan berbakti. Dalam cerpen ini kita dapat tahu betapa pentingnya suatu usaha dan betapa cepatlah mudah. Dalam cerpen ini kita dapat tahu betapa pentingnya usaha untuk kita membuahkan sesuatu hasil dan jangan cepat berputus asa. Boleh. Seterusnya siapa nak? Awak nak ke? Ke nak? Anak.
sekarang dah habis pengajaran. So, okay, terima kasih semua. Jumpa lagi